Hello, 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 hello. Jom kita pergi tengok kapal selam dah. Ini KD Tengku Abdul Rahman ni. Jom kita pergi tengok dekat-dekat lah, selalu tengok jauh. Sebelah KD Rahman ada kapal Turki. Kapal ni lah yang akan jadi TADM nya kapal akan datang. Apa pun jom kita lepak dulu tengok kapal KD Tengku Abdul Rahman. Pertama kali saya dapat tengok KD Tengku Abdul Rahman. Betapa besar kapal ni. Tapi dekat negara Eropah dah tak pakai dah. Mereka dah pakai kuasa nuklear. Itulah kapal Milgem class. Dekat sini juga kita terjumpalah dengan artis-artis filem Pascal. Saya tak pastilah bila Pascal part tu nak main TV ataupun wayang. Mungkin mereka ada projek ni. Apa pun kita lepak lah dulu. Kapal ni dulu kira macam hebat sangat lah. Sekarang ni dah tak ada orang dah nak pakai Indonesia pun tiru Malaysia sebab dia murah. Anda berani duduk dalam kapal selam? Kru kapal selam biasanya mereka cakap memang paling bosan lah. Sebab dia menyelam kan. Tu apa benda pun saya tak tahu. Tapi kelakar jugalah kat sini kita boleh jumpa negara-negara Turki. Turki saya tak jumpa dia punya askar Navy, cuma saya jumpa kapal. Besar juga kapal dia. Inilah artis cakap, artis filem Navy Pascal. Dululah tengah top lah. Saya pun ada tengok filem ni. KD Tengku Abdul Rahman tak boleh masuk dia sebab bahaya Inilah kapal selam Cantik juga kapal ni. Yang peliknya dia 2 biji je. Malaysia tak tambah-tambah sebab katanya kita tak mungkin perang dengan negara lain. Gila punya menteri. Okey, jom tengok kapal Turki. Ni kapal Turki lah. Milgem. Besar kapal ni macam taraf Corvette sana tu KD LQ, sebelah tu KD Bangladesh lah. Besar juga. Bangladesh ni lagi besar. Paling besar Bangladesh. Saya teringin tengok Amerika punya, tapi Amerika tak datang lah. Dia duduk jauh lah. Tak merasa tengok. Kalau hari Selasa pun tak merasa lah jumpa Amerika punya. Kapal Eropah semua macam ni Macam mana nak panjat tinggi pula tu. Pelancong tak putus-putus. Yang ini APMM helikopter. Dia tengah nak pergi buat show. Saya tak lihat shownya, tapi adalah dengar bunyi meletup-letup. Kebobom. Hari ni saya tak dapat maki lah. Mak Saleh tak ada lah. Tadi saya jumpa Bangla. Saya pun nak maki, tapi kesian pula. Bangla kita selalu jumpa kan. Kalau kita jumpa Mak Saleh, seronok maki. Helikopter ni dia tak jauh je. Dia nak buat show. Okey, ini kapal Bangladesh. Canggih juga kapal Bangladesh ni. Yang saya tahu kapal ni lagi barulah daripada LQ. LQ tahun 96, 92. Yang ini tahun 98. Bentuk dia moden sikit, tapi lebih kurang macam LQ je. Sama je, cuma dia lagi panjang, dia lagi lebar. Sistem sama je. Lakamnya British tak pakai kapal ni dah. Mereka dah pakai macam-macam. Dia orang tak ada buat frigate lah. Dia orang banyak buat destroyer. Destroyer dia lagi besar lah dia punya kuasa kan. Tapi hari ni tak dapat maki lah. Tak puas betul dah. Okey guys, jom. Saya sekarang ni saya dah naik dah KDLQ. Kita tengoklah saiz kapal Bangladesh. Berapa besar lah. Sekarang ni saya dalam LQ. Orang ramai nak tangkap gambar Saya nak turun ni.
Semua mak terap ada kat sini ya. Semua rambut pendek-pendek ya, disiplin. Okey, jomlah kita cabut. Masa nak cabut tu saya jumpalah geng-geng poli, askar. Tergedik-gedik ya mereka. Yalah. Pakai pun bahaya kan pakaian mereka. Okey guys, dah berakhirlah kita punya tour. Jom kita gerak balik tidur dulu. Penat ni. Jom balik.